katil tu. Kita ada baku dua dah. Dan. Balon kan. Bukan 350 selalu yang jadi muncung tu ke tu? Boleh. Oh, boleh tak? Dah kena beratur ke? Jangan. Macam mungkin Dan. Ni bukan hadiah ni bekas ni. Letak halo, tengok halo. Nanti orang ingat hadiah pula. Kucing. Okey, wakil dari setiap family. Seorang. Jadi 4. Okey, daripada family pada seorang. Senang. Okey, daripada family Mati. Okey, dah. Daripada family. Oh, dah. Okey. Ini. Ni nak bagi tester dulu. Okay, now diorang nak main game. Kita orang nak main game actually. So, kita dah kumpul satu family semua. Kejap lagi kita nak start game yang pertama. Kalau tengok tu nampak hadiah. Banyak gila hadiah kan. Semua bawa hadiah. Okey, first round ni kita tengok dulu game, kita lagi kita tukar orang Okey, peraturan dia tak boleh pegang warna yang disebut. Don't touch the color. Okey? Okey, contoh yang pertama. Okey, student ni tak sama. Okey, jadi kat sini kita test juga ujian pendengaran siapa yang boleh telinga? Betul. Kat sini je 1, 2, 3, 4. Orang yang tak color. Okey, contoh pertama. Dia pendengaran kan? Dia kena kuat telinga. Siapa yang salah pegang? Mana satu lagi? Mana keluarga ni? Tak ni main Tester. Tester. Dan. Inilah Dan. Okey, contoh saya sebut warna. Okey, pegang warna hijau. Kakak kalah. Sebab dia pegang warna hijau. Okey. Okey, test kali kedua. Okey. Pegang warna kuning. Mana cik biru satu tendok sini. Oh, steady. Tembak apa kata? Kosong dah. Okey, ulang lagi sekali peraturan dia. Setiap orang akan diberikan 4 warna. Kuning, hijau, oranye, biru. Okey? Lepas tu, dia sebut